Mamat pilot yang kena tangkap 25 kilo seludup dada dekat Airport Jakarta tu sebenarnya bukan first time tau dia seludup dada. Dia ni dah lah pilot. Lepas tu boleh lagi seludup dada. Kalau time yang dia kena tangkap tu, first time dia kena tangkap tu, dia dah seludup 25 kilo hari tu. Kena tangkap. Diorang tahu-tahu je lah yang pilot ni dia ada akses yang tersendiri. Checkpoint dia pun tersendiri. Tak macam orang biasa. Mungkin diorang tak kena lalu x-ray lah kan. Tapi custom pun tak kacau diorang sangat lah. Sebab diorang ni memang dah dipercayai dan diberikan tanggungjawab untuk membawa passenger dari point A to point B ke negara lain lah. Dan diorang ni dah train lama dah. Mamat seludup dada ni dia dijanjikan 50,000 oleh sindiket dada. Tapi masalahnya pilot tu memang tak, gaji dia tak cukup ke nak tanggung hidup dia tu. Saya pun check lah dekat dalam Google berapa gaji pilot ni. Gaji starting pun 4,000 ke 8,000 iaitu cadet. Dia ni dah berumur 39 tahun dah dan sejak tahun 2024 lagi dia dah seludup dada dekat banyak negara tau. Dan dah terlibat dengan sindiket seludup dada. Tengoklah dia dengan ranking dia. Maybe sebagai captain, starting gaji 18,000 hingga ke 45,000 tau. Tak boleh percaya tau. Kita sebagai orang biasa, duit banyak tu pun tak cukup. Tak habis satu bulan. Dia ni tak cukup dengan tu. 50,000 pun dia tapau. Nak seludup dada. Dah lah bukan 1 gram ke 2 gram. 25 kilo. Korang boleh brain tak? Komen dekat bawah apa pendapat korang. Dia ni memang tak cukup duit ke? Ataupun dia ni memang kaki duit?